Okey, ada pula yang tanya apa itu kerjaya sebagai konsultan dalam energy management system ataupun perunding dalam sistem pengurusan tenaga. Sebenarnya saya dah share pasal sebagai trainer, rewarding ke tidak, menarik ke tidak. Saya dah terangkan, tengok video sebelum ni. Sekarang ni, okey lah nak jawab, nak balik kerja dah ni, nak balik nak keluar office dah ni sekejap. Okey, untuk jadi perunding sistem pengurusan tenaga ni, dia tak ada specific qualification. Dia kena ada, satu, kena ada pengetahuan dan juga kena ada the knowledge dan juga the know-how untuk bantu syarikat membangunkan dan melaksanakan satu sistem pengurusan tenaga di organisasi mereka untuk tujuan adoption as the best practices ataupun untuk tujuan pensijilan ISO 50001 ataupun untuk tujuan mematuhi undang-undang Akta Kecekapan dan juga Penjimatan Tenaga 2024 di Malaysia. Itu dia punya keperluan dia. So kena tahulah, kena ada knowledge dan juga kompetensi untuk membangunkan sistem tu, membantu syarikat membangunkan sistem tu. So macam mana nak tahu? Kena belajar lah. Kena belajar, get the knowledge about apa itu sistem pengurusan tenaga mengikut standard ISO 50001 ataupun berdasarkan Guidelines on Energy Management System Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Itu je. Tapi kalau kita faham yang ISO 50001 tu, kita pun faham yang sama lah sebab benda tu yang benda yang sama, hampir sama. So kena dapatkan pengetahuan tu, kemudian boleh dapatkan kemahiran ataupun dan juga kompetensi untuk membangun sistem. So kena practice. Bantu syarikat lah. Kalau tengah bekerja sekarang di syarikat sendiri, kalau ada kapasiti, bangunkan sistem tu lah. Bangunkan sistem tu. Itu cara je lah. Ini tak ada shortcut. Ini langsung tak ada shortcut. Sebab you kena experience, you kena ada the experience, practical and real life experience membangunkan sistem di organisasi. Jika tidak, macam mana nak jadi perunding? Sebab perunding ni, konsultan ni, you kena guide, kita kena bimbing klien tu daripada kosong, sampailah sistem tu lengkap, sampailah dia ada satu yang lengkap, sampai boleh dia go for certification ataupun ready untuk legal audit. Itu je. Dia bukan satu lagi, perunding sistem pengurusan tenaga ni bukan servis teknikal, tetapi sebab saya dah pernah ada pengalaman 7 tahun sebagai practicing engineer. So bila ada pengetahuan teknikal ni, dia adalah sedikit kelebihan di segi memahami proses-proses bagaimana tenaga digunakan di organisasi itu. Itu saja. Sebab perunding sistem pengurusan tenaga bukan perunding yang memberi penyelesaian teknikal. We don't provide technical solution such as energy saving solution ataupun energy efficiency solutions. We just helping them develop the system. Libatkan kalau ikut ISO, dia ada klausa 4 sampai klausa 10 ataupun clause 4 until clause 10 in the ISO 50001. Itu je. Saya lama nak jadi konsultan ni. Took me long time. Tapi sebab macam sekarang ni, saya terpaksa percepatkan untuk saya punya younger consultants lah. Untuk my young consultant, now I'm mentoring them lah. Saya tengah melatih diorang ni untuk menjadi pakar yang seterusnya lah. I plan for them to be an expert within each of them. Within 5 years, they will become an expert or earlier. At least within 3 years, they will become fully competent as a consultant. After 5 years, I hope they can become an expert as well. Sebab saya dulu belajar sendiri. Saya belajar daripada kosong sampai saya reach satu level. Saya cuba apply sebagai, and then saya cuba apply sebagai business service. Sampailah sekarang lah, alhamdulillah.
Dan saya pun dah jadi pakar yang diiktiraf oleh United Nations Industrial Development Organization ataupun UNIDO pada 2014. Okay, selepas mengharungi 2 tahun training untuk jadi pakar. Okay, dan saya telah mula buat perkhidmatan ni sejak daripada tahun 2013 sampailah sekarang. Sekarang ni dah 2026, lebih kurang 13 tahun lah lebih kurang. Lepas tu saya sekarang hanya buat satu benda tu saja. Saya hanya buat consultancy dan training dalam sistem perusahaan tenaga. So saya ni consultant and also trainer in energy management system. Dia bidang bukan technical. Cuma perlu faham, cuma perlu ada some basic science. Contohnya saya punya all my consultant hanya seorang saja yang ada background engineering, mechanical. Yang lain tu semua background science. So maksudnya banyak peluang, ada peluang lah untuk sesiapa yang ada asas sains tapi berminat untuk menjadi perunding. Antara key requirement je lah untuk jadi perunding ni, untuk jadi consultant ni, you kena very good in communication. You kena boleh berinteraksi. Orang yang pemalu tak boleh jadi perunding jadi consultant. Pemalu, mulut berat, nak present malas kan. Satu lagi malas-malas nak cakap kan, jumpa orang takut, itu tak sesuai. Dia kena orang yang boleh bercakap, okay, dengan pelbagai pihak pengurusan, pertengahan dan juga sampai ke support staff at the operation level. Okay, satu lagi orang yang boleh menulis, boleh buat report, boleh menulis laporan mengikut audiens yang ditetapkan. Okay, yang pertama, very good in communication, tak segan, very good in sometimes also very good in public speaking, communication lah, verbal and writing. Boleh buat report, boleh rajin menulis, boleh menulis untuk buat report, menulis laporan. Sebab consultant ni antara value yang tangible ialah dia akan provide a very good report. Recommendations, review reports, recommendation, audit reports, gap analysis report dan sebagainya lah. Okay, itu antara requirement je lah. Okay. Yang ketiga pula ialah dia kena seorang yang selalu dan rajin dan suka membaca. Suka membaca. Seorang perunding ni dia sentiasa kena always ahead. When it come to the knowledge, dia kena always ahead of the prospect ataupun klien dia. Sebab memang klien dia expect, jadi consultant ni kan, kita ni perunding kan, kita nak bagi nasihat pada orang, we are expected to have more knowledge than the client tu. We always, sebab tu consultant ni seorang yang kena rajin membaca, kena sentiasa updated dengan perkembangan-perkembangan terbaru, dengan standard terbaru, practices terbaru, keadaan sektor industri yang terbaru, dia punya progress, the current issues and all that. Kena always alert dengan all that. Okay, itu yang ketiga lah. Kena rajin membaca, minat membaca dan juga selalu membaca dan boleh applykan apa yang dibaca tu when it come to communication dengan dia punya client. Okay, itulah. Ada satu lagi yang keempat pula, ya, consultant ni seorang yang dia kena selalu make themselves visible. Dia kena visible. Visible, of course visible masa deliver the services, dia kena tunjukkan diri dia. Okay, dan juga visible dari segi dia visible in the market. Sebab consultancy ni ialah knowledge based service. Kita tak ada produk nak tunjuk. So kita terpaksa tunjukkan our works. So we have knowledge ways that for us to be, we have to be visible lah. Kita kena portray ourselves dekat market tu. Contohnya dalam LinkedIn, dia kalau social media macam Facebook, Instagram ni tak apa sangat. TikTok pun saya nampak pernah di-effect jugalah setakat ni. Okay? Lepas tu saya dah tak aktif sangat dekat Instagram dan juga Facebook. Facebook pun saya dah close account dah. Dia tempat dia kena visible, yang paling saya rasa yang paling sesuai ialah dekat di LinkedIn dan juga TikTok sekarang. TikTok ni lebih kepada to be visible dan juga untuk berkongsi maklumat. Sebab bagi knowledge based service ni we don't have product to show, tangible lah, tunjuk macam produk selonggok kan tak nampak. So kita kena always sharing what we do, what we think, what we know, updating pasal kita punya bidang lah. Contohnya saya always update tentang bidang-bidang yang berkaitan lah. Contohnya pengurus tenaga, internal auditing, sistem pengurusan tenaga, tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang berkaitan dengan our services lah. Okay, itulah empat perkara antara requirement untuk jadi perunding sistem pengurusan tenaga lah. Dia bidang ni dia lebih terbuka. Dia tak perlu ada specific entry knowledge. Yang penting yang empat tadi lah. Kemudian ada basic science saja, insya-Allah.
Rewarding ke tidak? Okay. Alhamdulillah. Okay. My rate sekarang ni kat Malaysia ni range from 300 to 500 ringgit per hour lah untuk saya punya man hour. Saya punya man hour rate range from 300 ke 500. Kalau overseas tu up to 300 US dollar per hour. Okay. So Alhamdulillah lah. Dengan itu jadi ada another career lah yang bukan engineering tapi melibatkan engineering tapi tak perlu detail lah. Okey, itu saja. Itulah consultant as a energy management system consultant, and I'm also a trainer for that. Thank you.